Ni bunga tu adalah maksudnya ibu singa. Yang mana saya akan bawa dia jumpa dengan kawan-kawan dia dekat Cape Town nanti, insyaAllah. Okey, jadi Kak Rosmi dia wife sendiri dia orang Kelantan pure. Okey. Jadi satu hari dia cakap dia, abang tak boleh simpan duit sebab boros. Jadi cuba abang simpan emas. Jadi orang Kelantan ni dia mati kenal dengan emas dia. Alright? Celik emas maksudnya. Jadi dia, motor dia tak padu bukan orang Kelantan. Okay? Sebab orang Kelantan ni dia suka pakai emas solid. Alright? Emas yang padu lah maksudnya, bukan kosong, bukan losong. Alright? Jadi saya pun pergi jalan-jalan, jumpa satu kedai yang menjual gold bar. Saya pun belilah 2 gram. Okay, sebagai starting. Nak tengok apa yang bestnya emas ni. Alright? Jadi bila saya dah dapat emas yang sama, saya cuba nak jual. Bukan nak jual pun, saya cuma survey kalau jual dapat berapa. Jadi alangkah sedihnya bila dapat sikit je. Lalu saya pun cari kat Google apakah emas yang terbaik di Malaysia. Okay. Keluarlah Pak Bigol. Okay. Bila keluar Pak Bigol, saya pun terus melawat ke cawangan dia. Sebab saya tak tahu Pak Bigol ni apa, scam ke apa ke, sebab tak nampak kedai dia. Jadi saya dapatkan dinar, 2 dinar saya yang pertama. Okay. Saya dapat 2 dinar yang pertama tu, saya balik ke kedai. Okay. Saya jumpa dengan bos saya tunjuk emas tu.